Nice. Tunggu kematian perempuan kita Rozana untuk menyambut suami tercinta. Rozana sedang menyimak suami tercintanya dan saksikan. Ini ya, sini. Ini. Muka macam masam je. Ini baju. Ini. Oh. Mula-mula memang susun kemas-kemas letak kat bonet tau. Tapi bila bawa laju sikit dia bergerak-gerak, dia jatuh. Jadi kita orang decide letak kat depan dengan letak dekat belakang je terus. Very nice. Kita tutup lagi tak? Tangan Mak Dan. Abang tutup sikit sikit. Tutup sikit. Jangan pijak tu. Okey. Dah. Thank you sayang. Sebelum bergelar seorang isteri. Seorang ibu. Seorang isteri. Aira, Ya, sebelum sebelum bergelar isteri. ni barang-barang kat sini. So sini tu veil kita. Okay, let's go, kita make up dulu. Satu dua kata-kata. Jangan. Tahniah mak dia ke? Mak dia dah. Lepas tu kata-kata. Semua selamat pengantin baru dah. Okey. Smile. Okay, kejap kita buat vlog. Tadi tak buat pun. Dia ini sini siap make up ni. Siap taruh set. Awak sepatah dua kata. Selamat pengantin budak ni. Betul betul lah. Nanti dah sampai. Oh, lo. Cantik. Okay. Nice. Sabar, tahan, jangan nangis, tahan. Belum nangis lagi. Belum lagi. Sabar sekejap. Sabar. Majlis akad nikah di antara Ahmad Hafiz bin Halid dengan pasangannya Rozana binti Muhammad Hamidi. Mudah-mudahan pasangan kedua mempelai ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan adalah satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya, dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Ketiga, memberikan peluang kepada isterinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang saksama. Ahmad Hafiz bin Halid, aku nikahkan akan nikah dan aku kahwinkan akan nikah dengan Rozana binti Muhammad Hamidi yang telah berwakil wali ayah kandungnya akan daku dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai.
puteri menikahnya Rozana binti Muhammad Hamidi dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. So, Nampak je. Kamera lagi salam lagi. Nak tengok udah. Minum kunjungan. Baik pada tetamu-tetamu yang bersampai itu selamat datang saya ucapkan ke majlis semua terus Rozana binti Hafiz. Jadi sikit dengan Makan. dengan kita yang nampak tu. Jadi sebelum kita mula ke sini. Jadi ayah boleh saksikan dulu. Rozana untuk menyambut suami tercinta. Hadirin sekalian, langkah pengantin tidak bercanggung, burung yang dengar berkicau dia bagai senandung cinta nan agung di depan mata mempelai berdua. Dengan diringi balon kompang pusaka Melayu zaman berzaman, Kita raikan perakan masuk Raja Sehari Rozana binti Muhammad Hamidi bersama pilihan hatinya. Kami atas nikmatmu bersempena dengan majlis kahwinan yang diadakan ini. Rahmatilah majlis ini. Semoga ia berjalan dengan sempurna. Sesi salam restu sebagai suatu tanda merestui perkahwinan anak anda. negeri yang indah aman sentosa, dari mata turun ke hati agar berkenalan hingga ke syurga. Ucapan anak sembilan di dalam perahu, Rozana dan Hafiz kini bersatu. Dan tuan-tuan, telah masuknya waktu solat zuhur dan majlis akan berhenti seketika bagi menghormati lagu. Hai. Hai, Cik.
Rozana sedang menyimak suami tercintanya dan saksikan satu pihak peluk maju sikit. Peluk semua. Apa peluk lah? Adik-adik. Adik-adik. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1, 2, 3. Sepatutnya bisa disangkai.